Salam sejahtera dari saya dan ahli kumpulan saya, Jacqueline. Pada hari ini kami akan membincangkan dan membentangkan tentang isu ketidakhadiran guru ke sekolah, iaitu ponteng. Pengenalan, etika dalam pendidikan penting untuk membentukkan kualiti dan integriti bidang perguruan. Selain itu juga, guru bukan sahaja penyampai ilmu tetapi juga pembimbing moral dan teladan pelajar. Selain itu, isu ketidakhadiran guru ataupun ponteng tugas semakin membimbangkan pada masa kini dan ia dapat menjejaskan prestasi pelajar, imej sekolah dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di negara kita Malaysia. Seterusnya, iaitu isu etika. Yang pertama adalah isu tentang ketidakhadiran guru tanpa sebab munasabah melanggar prinsip etika keguruan. Seterusnya, ia juga dapat menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan ia juga dapat mengurangkan kepercayaan pelajar dan juga ibu bapa terhadap sekolah. Seterusnya adalah nilai keguruan yang berkaitan. Yang pertama adalah tanggungjawab. Guru seharusnya menunaikan amanah sebagai pendidik dengan disiplin yang tinggi. Yang kedua adalah amanah. Guru harus melaksanakan tugas dengan jujur dan juga ikhlas. Nilai keguruan yang seterusnya yang berkaitan adalah disiplin diri. Guru merupakan ataupun menjadi teladan kepada pelajar dan menepati masa. Dan seterusnya adalah integriti. Guru hendaklah menjalankan tugas dengan kejujuran walau tanpa pengawasan. Seterusnya adalah nilai keguruan berkaitan yang terakhir, iaitu komitmen. Sebagai seorang guru, kita haruslah menunjukkan kesungguhan dalam mendidik dan juga membimbing pelajar supaya masa depan negara kita terjamin dan juga dapat membentuk seseorang yang dapat memimpin negara di masa yang akan datang. Seterusnya adalah cadangan etika dan nilai keguruan. Yang pertama, tanggungjawab dan amanah. Wujudkan program kesedaran dan latihan etika kerja. Yang kedua adalah disiplin dan komitmen. Gunakan sistem pemantauan kehadiran yang adil serta sokongan emosi. Yang ketiga adalah kasih sayang dan empati, di mana pentadbir memahami masalah guru dan membantu melalui kaunseling dan bimbingan. Yang keempat adalah kasih sayang dan empati. Pentadbiran memahami masalah guru dan membantu melalui kaunseling serta bimbingan. Seterusnya adalah pendekatan etika positif. Yang pertama, kaunseling dan perbincangan profesional antara pentadbir dan guru. Dan kedua adalah mengamalkan nilai empati, kasih sayang dan tanggungjawab. Yang ketiga, ia selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK. Dan seterusnya adalah menurut Kod Etika Guru pada tahun 2019, guru mesti menjaga nama baik bidang perguruan. Dan yang terakhir adalah kaunseling juga membantu guru untuk memahami kesan ponteng terhadap imej kerjaya dan kepercayaan masyarakat. Justifikasi pendekatan ini dapat menepati laman dokumen standard kurikulum dan pentafsiran, iaitu DSKP, yang membentuk nilai amanah, disiplin dan dedikasi. Dan selain itu, kaunseling berasaskan nilai membantu guru mengenal pasti punca ketidakhadiran, dapat meningkatkan integriti, accountability dan profesionalism. Dan yang seterusnya adalah pemimpin sekolah juga menunjukkan kepimpinan berasaskan kasih sayang dan keadilan. Dan yang terakhir adalah membantu budaya kerja harmoni dan beretika di sekolah. Seterusnya adalah implikasi dan hasil. Terdapat dua implikasi dan hasil di sini, iaitu jika dilaksanakan berkesan dan jika diabaikan. Yang pertama adalah jika dilaksanakan berkesan, kehadiran dan disiplin guru meningkat, imej kerjaya keguruan dihormati, suasana kerja lebih positif dan motivasi.
Yang kedua adalah jika diabaikan. Disiplin guru merosot, kualiti pendidikan menurun, dan yang terakhir adalah reputasi sekolah dan kepercayaan masyarakat terjejas. Kesimpulannya, isu ketidakhadiran guru perlu ditangani secara beretika melalui bimbingan, kaunseling, dan penerapan nilai seperti tanggungjawab serta integriti. Guru yang beretika bukan saja meningkatkan imej bidang perguruan tetapi juga menjadi teladan kepada pelajar dan memperkukuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan.